Satu, dua, tiga. Setiap hari macam terperangkap dalam neraka dunia. Hidup dalam kitaran yang sama. Setiap hari aku ulang neraka dunia ni. Lalui rutin yang sama. Apa benda kau buat ni? Satu, kerja. Ada hari baik, ada juga hari buruk. Tapi hari yang buruk biasanya lagi banyak dari hari yang baik. Dua, balik. Buang masa 2 jam atas jalan. Melayan PL pemandu-pemandu Malaysia yang macam haram. Abang, bil air semua abang belum bayar ke? Abang kata bulan lepas abang dah bayar. Ini dah 2 bulan bang tertunggak. 3, gaduh. Sebab apa lagi? Duit lah. Kerja bagai nak gila. Nak nafkahkan keluarga pun still miss. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang, dah balik? Pukul berapa sampai tadi? Macam biasalah bang, pukul 5.40. Abang, tak raya lagi 3 minggu. Boleh tak? Syah nak beli baju raya untuk kita berdua. Alang-alang Syah dah nak gaji ni, bolehlah kita beli. Lepas tu Syah fikir kan, kapet dengan lansir pun Syah nak tukar. Awak ni. Saya tekan komitmen dulu. Benda tu tak penting pun. Itulah bang, Syah pakai gaji Syah sendiri okey? Tapi untuk komitmen bulan ni, Syah tak boleh nak tolong abang lah. Syah bukan apa bang, Syah malulah dengan mak. Awak asyik fikir malu awak dengan mak awak je. Ni, rumah ni, awak tak fikir ke? Tu, kereta kita tu. Duit minyak kita ke hulu kilir, bil api, bil air. Abang sedar tak itu semua tanggungjawab abang? Itu nafkah yang patut abang tanggung. Bukan saya kena kerja untuk tanggung semua ni. Kau yang nak sangat kerja dulu tau. Bukan aku yang suruh. Saya kerja untuk tambah duit saya. Bukan tahu jatah tak guna macam kau. Kurang ajar. Hatisha Hayati binti Kamarudin. Aku cakap. Abang, cakap lah abang. Ya. Abang tahu. Abang sedar semua tu. Abang tahu abang jadi beban dalam hidup awak, Tisha. Abang dah cuba sehabis baik abang dah. Separuh masa dan nyawa abang habiskan untuk cari rezeki lebih untuk keselesaan keluarga kita. Tapi jujur, Tisha, abang penat. Sumpah abang penat. Abang adalah suami dan ketua keluarga yang gagal. Nak, pakcik tak tahu apa masalah kamu. Tapi pakcik tahu setiap masalah mesti ada jalan keluar. Nak, sebab mana pun ujian yang kamu tengah rasa, ingatlah yang Allah takkan uji hambanya melebihi kemampuan. Kau tak payah sibuk lah orang tua. Kau urusan kau pun. Nak, terimalah nasihat pakcik ni nak. Sebelum kamu melulu nak tamatkan nafas, kamu balik dulu, buatlah 3 benda ni. Aku betul-betul buntu. Tak jumpa jalan keluar. Sampaikan segala nasihat si tua tu aku ikutkan. 1, sedekah. Katanya, makin banyak kita memberi, makin banyak kita terima. 2, tingkatkan amalan. Katanya lebih dekat kita dengan pencipta, lebih hampir kita dengan cintanya. 3, banyakkan amalan sunat. Sebab yang sunat ni menutupi kekurangan kita. Aku ikutkan semuanya. Sebab, well, I have nothing to lose. Sampailah satu hari
Bila berada dalam momen ni, baru aku sedar. Kalaulah dulu aku putus asa dengan ujian, aku takkan dapat merasa manisnya hikmah. Kalaulah dulu aku terlalu kejar kayakan harta, aku takkan sedar semua yang aku perlu ada depan mata. Kalaulah dulu aku tamatkan semua, aku takkan tahu yang ujian itu adalah cara dia untuk tarik hambanya dekatkan diri padanya. Abang, saya nak salam. Selamat Hari Raya Maaf Zahidah Fatin, bang. Saya minta maaf sebab selama ni saya tak sebagai pengorbanan abang. Daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki, saya minta maaf, bang. Selamat Hari Raya. Abang pun sama juga. Abang minta maaf dengan Syah. Abang pun banyak salah silap dengan Syah. Abang janji lepas ni abang akan buat semampu yang abang boleh untuk bahagikan Syah. Selamat Raya. Mungkin untuk ramai orang, raya kami ni biasa. Tapi inilah raya pertama kami yang paling bermakna. Dan semoga raya-raya seterusnya juga akan terus dan tetap bermakna bersama orang yang kita cinta. I love you, abang. 1, 2